Ujian mendengar bahasa Melayu. Petikan 1. Berita. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan berita berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kerajaan tingkat usaha galak orang ramai terlibat pertanian moden. Kerajaan akan meningkatkan usaha bagi menggalakkan orang ramai terlibat dalam pertanian moden selepas peruntukan sebanyak RM1 bilion diumumkan baru-baru ini. Kementerian Pertanian dan Keselamatan Makanan akan memfokuskan inisiatif tersebut menerusi peruntukan yang diberikan kepada institusi perbankan sebanyak RM300 juta. Pemerkasaan sektor pertanian moden perlu dilakukan secara berterusan kerana sektor ini bukan sahaja menyumbang kepada keperluan bahan makanan, malah meningkatkan pendapatan negara. Malaysia perlu menjadikan Singapura, Australia, China yang mengamalkan budaya pertanian moden sehingga membolehkan beberapa hasil pertanian dijual. Inisiatif ini juga perlu dilaksanakan bagi mengatasi masalah bekalan makanan Malaysia yang masih belum mencukupi. Kita masih perlu mengimport 29.3% cili, 14.6% halia dan 40.3% kubis. Selain itu, Malaysia juga telah membelanjakan RM64 bilion bagi mengimport makanan dari beberapa buah negara seperti China, Argentina dan Thailand. Sedangkan nilai ekspor Malaysia ialah RM39 bilion pada tahun 2021. Kebergantungan yang tinggi kepada makanan import perlu diminimumkan dengan memperkenalkan pertanian moden agar sumber pertanian kita mampu menampung keperluan rakyat. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Petikan 1. Berita. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan.
Dengar petikan berita berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kerajaan tingkat usaha galak orang ramai terlibat pertanian moden. Kerajaan akan meningkatkan usaha bagi menggalakkan orang ramai terlibat dalam pertanian moden selepas peruntukan sebanyak RM1 bilion diumumkan baru-baru ini. Kementerian Pertanian dan Keselamatan Makanan akan memfokuskan inisiatif tersebut menerusi peruntukan yang diberikan kepada institusi perbankan sebanyak RM300 juta. Pemerkasaan sektor pertanian moden perlu dilakukan secara berterusan kerana sektor ini bukan sahaja menyumbang kepada keperluan bahan makanan, malah meningkatkan pendapatan negara. Malaysia perlu menjadikan Singapura, Australia, China yang mengamalkan budaya pertanian moden sehingga membolehkan beberapa hasil pertanian dijual. Inisiatif ini juga perlu dilaksanakan bagi mengatasi masalah bekalan makanan Malaysia yang masih belum mencukupi. Kita masih perlu mengimport 29.3% cili, 14.6% halia dan 40.3% kubis. Selain itu, Malaysia juga telah membelanjakan RM64 bilion bagi mengimport makanan dari beberapa buah negara seperti China, Argentina dan Thailand. Sedangkan nilai ekspor Malaysia ialah RM39 bilion pada tahun 2021. Kebergantungan yang tinggi kepada makanan import perlu diminimumkan dengan memperkenalkan pertanian moden agar sumber pertanian kita mampu menampung keperluan rakyat. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan.